nak pergi fitting baju, tengok kedai bukaan, dia niaga apa? Niaga apa? Niaga karipak ke tak? Kek Rizal Salman tak ada apa? Kek kena sejak saya kek tu. Macam kek apa lagi? Kek ada 5 jenis lah. Tapi kek jenis jenis apa yang ada sekarang. 5 jenis tak ada ni. Tak jual ke bang? Jadi itu dah saya nak tanya dulu. Stok yang lain. Saya tanya dulu. Yang ni tinggal goreng je? Ini goreng je dah. Apa tak frozen kan? Dia lagi buat keluar minta nak. Sekejap saya tanya dulu. Wadih ni apa? Ni wadih. Wadih tu apa? Wadih yang macam kini punya wadih yang selodeh tu. Dia macam dah kari semua. Ingat kan lagi? Dah kena ni. Wadih. Dia pun goreng je kan? Goreng je frozen. Ini jual tak? Jual. Kalau nak saya check stok lain. Bibi dah tunggu. Ya, bawa ni. Ya, Rizal Salman punya Ritok ni. Ya Allah. Anak saya ambil master dekat UK kan? Hari-hari dia makan ni saja. Kotak-kotak ni. Ni mak pun nak borong ke? Nak telefon Ayu je. Masih di asisten. Okey, dendeng tu 4. Nanti masakan tak ada lagi. Suapan macam buat lagi. Saya nak pergi. Nanti beli periuk nasi kecil. Lepas tu aku masak lah. Tak berhenti lah makan burger ni. Lepas tu kan lipat banyak. Okey, Pak. Ati. Abang Sat tanya Ati. Abang Sat ada berapa? Sekejap. Saya nak pergi US 26 ni, ada event Swarovski. Sambutan anniversary Swarovski ke-130 tahun. Jadi hari ni temu janji fitting dekat butik sebelah. Sekali tengok kedai ni buka, tanya je niaga apa. Dia kata niaga karipak, niaga. Saya nak pergi US 26 ni, ada event Swarovski. Sambutan anniversary Swarovski ke-130 tahun. Jadi hari ni temu janji fitting dekat butik sebelah. Sekali tengok kedai ni buka, tanya je niaga apa. Dia kata niaga karipak, niaga macam-macam lah kata. Kena beli. Buat beli. Sama. Harus kena beli kat situ lah sambal. Sambal saya sisbut. Jadi ni 4 dia cantik 95 20 nak kat. Habis tu kek tu macam mana? Dia nak kena beli pula kat depan tu. Ada mesin lah. Mesin tu ada sambal, ada dia punya sambal bilis tu sedap. Dekat sini tak ada? Nanti kena beli periuk nasi kecil tu. Periuk nasi bawa pergi UK tu. Putri dah jual dengan studio lain. Semua terjual. Dia malah bawa balik, dia jual habis. Ikut saya, total dia. Tunggu Sat lah. Nuzat, nak pergi Nuzat. Hati-hati. Total dia macam mana nak guna tu Jadi mengajar nak beli berapa sambal ikan bilis? Sambal ikan bilis. Sambal ikan bilis tak tepat. Kalau ikan bilis satu, kalau nak beli banyak Beli 4 lah 4. Semua jenis 4. Cukup lah kot 2 minggu kan semua jenis lauk 4. Masukkan je. Aku tak tahu je. Tak nak. Okey. Dia tak hilang, dia jam siap. Okey dah. Dah. Mana? Aduh, comel lah. Apalah Puan Liza ni kan. Masak je. Selalunya telefon. Hello Haji. Oh, ya tu. Sekian kotak datang rumah. Oh, macam tu. Belum. Lagi satu. Sabar. Macam beli air kat Jepun. Dah habis dah. Okey. Wah.
Oh, yang dekat sini lagi cantik dia punya packaging. Ya. Kita kena kotak. Okay, saya masuk dalam plastik lah, senang ke bagi Tak Puan. payahlah bagi Pak Tau. Okey. Terima kasih Puan. Jap, untuk wadi kek saya dalam butik lah. Okay, saya fitting baju dulu. Boleh. Terima kasih. Dah rezeki ya. Datang fitting baju, dapat apa ni? Dapat beli kek. Kari pop tak ada ke? Banyak ni je ke? Lah, bukan tak banyak ke? Ha? Ni tak banyak, tapi ada tu je kot. Tak apalah, jadi dapat rasa. Lepas tu yang ini saya nak bawa travel. Ya. Yang ini kalau travel you all kena bawa periuk nasi kecil, lepas tu bawa ni settle ya. Insya-Allah tak kebuluh. Ini memang sedap. Yang paling you all kena bawa ni. Ini masa saya haji ni je yang saya makan. Alhamdulillah. Dah rezeki ya. Datang fitting baju, dapat apa ni? Dapat beli kek. Kari pop tak ada ke? Banyak ni je ke? Lah, bukan tak banyak ke? Ha? Ni tak banyak, tapi ada tu je kot. Tak apalah, jadi dapat rasa. Lepas tu yang ini saya nak bawa travel. Ya. Yang ini kalau travel you all kena bawa periuk nasi kecil, lepas tu bawa ni settle ya. Insya-Allah tak kebuluh. Ini memang sedap. Yang paling you all kena bawa ni. Ini masa saya haji ni je yang saya makan. Alhamdulillah. Tidur atas baju ni oleh-oleh kakak Sarah balik daripada Jepun. Ingatkan nak belikan S-Pen, tetapi tak ada saiz S-Pen. S-Pen tu bukan saiz kucing, saiz lembu. Jadi tak ada muat untuk S-Pen. Semuanya untuk Mani. Jadi Mani pun tunggulah kat baju ni. Nampak ni cantik ni kakak Sarah beli dengan Abang Wan. Nampak ni. S-Pen tak muat, tak celus. Badan macam lembu New Zealand. Ni cantik ni. Ni untuk Daisy. Untuk Daisy. Daisy tu perempuan tapi macam jantan. Belikan baju dia macam tu. Okay. Tak payah bagi S-Pen. Kan? Nanti kita try ya. Anti-anti semua. Baju-baju baru daripada Jepun ni. Baju-baju baru untuk Mani. S-Pen bukannya pandai pakai baju. Pakaikan baju terus tak boleh berjalan. Tapi baru-baru ni kakak Sarah dia bawa kerja dah pandai dah. Sikit. Ni. Cantik tak? Baju-baju dari Jepun. Kakak Sarah dengan Abang Wan beli untuk Oni. Cantik tak you all? Cantik tak anti-anti semua? Nanti Oni nak pakai ni. Nampak ni cantik ni kan? Ada Mickey Mouse. Ni Daisy punya. S-Pen punya tak ada. Pen punya tak ada. Okay. Nanti on yang OOTD. Okay.